Reaksi pemakanan sihat. Pemakanan sihat adalah amalan memilih dan mengambil makanan yang memberi nutrien penting untuk kesihatan fizikal dan mental yang optimum, serta mengelakkan makanan yang boleh menyebabkan penyakit. Ia melibatkan keseimbangan nutrien, pengambilan makanan yang berwaspada dan membuat pilihan yang menyeronokkan dan boleh dicapai. Contoh makanan sihat. Yang pertama, buah-buahan dan sayur-sayuran kaya dengan serat, vitamin dan mineral, membantu mencegah penyakit kronik seperti penyakit jantung dan diabetes. Kedua, sumber protein yang sihat, ikan, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, telur, kacang dan kekacang. Ketiga, karbohidrat kompleks, gandum, nasi perang, oat dan kentang. Keempat, lemak sihat, minyak zaitun, minyak bijiring dan kacang-kacangan. Kepentingan pemakanan sihat. Yang pertama, membekalkan zat dan nutrien yang cukup. Kedua, mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Ketiga, memberi kesihatan mental yang stabil. Keempat, meningkatkan kecantikan rupa paras. Kelima, mampu mengawal kadar obesiti. Dan yang terakhir, membantu pembesaran fizikal. Jom kita amalkan pemakanan sihat. Jom kita amalkan tabiat makanan sihat. Yang pertama, makan perlahan-lahan. Ini dapat memberi masa kepada tubuh untuk memproses makanan dan memberi isyarat kenyang. Yang kedua, minum air yang mencukupi agar dapat mengekalkan hidrasi yang baik sepanjang hari. Yang ketiga, rancang menu makanan anda untuk memastikan anda mendapat semua nutrien yang diperlukan. Kesan pemakanan tidak sihat. Pemakanan tidak seimbang boleh menyumbang kepada tekanan, keletihan dan keupayaan kita untuk bekerja dan dari masa ke masa. Ini boleh menyumbang kepada risiko mendapat beberapa penyakit dan masalah kesihatan lain seperti tekanan darah tinggi, berat badan berlebihan atau obes, kemurungan, penyakit jantung dan diabetes.